Oh my god! Wow. Assalamualaikum, salam satu hari 1000. Jumpa lagi saya Coach Razi dalam Flag Podcast. Jadi guys, hari ni kita bawakan khas rakan kita, dari antarabangsa. Jauh tak jauh, dekat tak dekat. Iaitu Tuan Zarif. Daripada mana? Daripada Brunei Darussalam. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dapat jumpa. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan menyeberang ke sini? Letih tapi berbaloi. Letih pula. Letih tapi berbaloi. Jadi sahabat kita ni, Tuan Zarif ni, dia dengan ceritanya dia orang minyak. Tapi saya tak tahulah orang minyak yang macam mana. Biarlah dia berkongsi sendiri. Boleh? Boleh. Jadi saya nak tanya beberapa soalan lah. Nama, kerjaya sebelum ni, dan juga berapa jenis pekerjaan yang awak buat sampai awak terjumpa dengan kerjaya Flex. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarif Faiz. Umur 40. Muda lagi dalam macam itulah. Jadi dalam bidang kejayaan ni banyaklah saya cuba. Pertama kali saya pernah jadi technician, pasang IBMS. Apa tu? Pasang IBMS. IBMS apa? IBMS ni kira macam kita detect macam pasang satellite juga dalam GPS lah. Dalam sebuah kenderaan. Jadi dalam setahun tu cuba lagi kerja dengan lain, tengok saudara saya banyak kerja dengan berkecimpung dalam kerjaya dalam bidang minyak dan gas. Oil and gas lah. Oil and gas. Saya cubalah. Cuba masuk lama untuk kerja ke offshore. Offshore lah. Maksudnya kerja kat tengah laut lah. Tengah laut. Jadi pemandangan kita orang tu tengah laut je. Tengah laut ada je. kiri kanan semua laut. Mana itu kerjaya yang last. Yang last sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Alright. Yang tu ada company apa, boleh tahu? Ada company Amto. Sebelum ni saya banyak company, taklah banyak sangat, cuma local company je lah. Pernah masuk dekat Halliburton juga. Worldwide company. Worldwide company lah. Internasional lah. Shell ada Shell? Shell belum lagi lah. On the way. InsyaAllah kalau diizinkan. Alright. Jadi nak tanya soalan yang kedua lah. Bagaimana boleh sertai dengan Flex, dan kenapa memilih kerjaya Flex sebagai satu kerjaya kedua? Bagaimana saya menyertai Flex ni? Sebab bagi saya saya tertumpu kepada satu syarat yang mana-mana komuniti yang tak dapat buat. Satu, dia patuh patuh syariah. Dia dah kekal dalam industri platform ni selama 14 tahun. Bersijil, semua ada. And then dia tak menjatuhkan maruah. Then boleh diwarisi. Itu yang paling best. Itu yang sebab awak memilih kerjaya lah. Macam mana boleh tertahu tu? Daripada mana? Awal mulanya biasalah, sekarang zaman moden kan. Saya tertumput satu platform ni, saya tengok TikTok. Saya scroll seperti macam orang biasa. Akhirnya saya terjumpalah platform ni yang dipanggil Flex. Alright. Jadi soalan ketiga lah. Apakah target tuan untuk yang nak capai dalam Flex ni? Saya nak bebas kewangan. Itu paling utama saya lah. Bebas kewangan, freedom, semuanya fleksibel, bebas daripada bos. Tak terikat dengan mana-mana bos. Kita sendiri jadi bos. Bebas stres. Jadi seterusnya, apa situasi yang awak lalu paling susah dalam hidup yang tak boleh dilupakan? Kalau dalam situasi ni yang tak boleh saya lupakan, bila diri kita dibohong lah, kena scam ke apa. Itu salah satunya lah. Yang paling sedih sekali tu bila kita tengah kerja dekat laut tu, anak isteri sakit, susah nak balik tak boleh nak balik lah. Kalau boleh balik macam tu je senang sikit kan. Tengok laut laut macam mana. Belum lagi kena badai ombak, nak balik kapal tak dapat jemput. Ada juga situasi ada macam tu. Itulah yang paling tak boleh lupa lah tu. Ada 3 faktor tu lah. Alright. Jadi soalan seterusnya, apa tuan punya pesanan kepada rakan-rakan yang di luar sana? Tak kisahlah
lah, daripada Brunei ke, daripada Malaysia ke, daripada Indonesia ke, serata ASEAN ke. Pesanan saya, mari kita longkar lagi flex ni. Kalau boleh tak kisah. Yang paling best dia tak kisah. Dia pelbagai bangsa boleh cuba. Pelbagai negara seperti Brunei, Malaysia, Singapura, ataupun kalau boleh kita masuk ke Indonesia. Okey. Alright, satu misi yang besar. InsyaAllah moga kita sama-sama berjaya, sama-sama kaya. Alright, jadi terima kasih diucapkan kepada Tuan Zarif. Semoga selamat maju jaya diucapkan. Terima kasih. Alright. InsyaAllah guys. Okey, lepas ni kita nak jemput siapa pula? Adakah yang international ataupun local ataupun global? Tak kisah yang mana-mana, tapi yang penting korang kena follow dengan Kerjaya Flex. Yang penting apa? Kita nak multiply sampai fly.